Assalamualaikum guys. Okey, jumpa kita lagi dalam channel Luqman Rahman guys. Okey guys, hari ni kita ada trip guys. Minggu kita buka trip. Kita pergi trip adik-beradik guys. Di area Pulau Kendi, tapi tak tahulah, sebab cuaca macam angin kuat sikit. Okey, kita cuba tu. Kita pergi trip hari ni. Kita pergi petang. Malam lah. Kita pergi petang. Kita pergi petang, balik malam guys. Tapi sampai pukul 12 balik kot. Tapi hari ni ayat surut, mudah-mudahan ayat mula hari ni. Mula ayat penghulu. Mudah-mudahan dia cantik guys. Okey, jom kita mau sampai kita hari ni. Ya, trip family guys. Trip anak. Ya, jom. Tapi tambah 50 lah. Tambahkan 5,000 ataupun 5,000. Okey. Jom, kita nak gerak ambil udang dulu. Okay guys, kita pergi ambil udang dulu. Maklum kita dah booking dah udang. Okay dik. Nih. Hai. Ni dah tuang dah ya. Bagi Malu masuk ni. Malu nak masuk belakang. Ambil kat sana, kat sana. Oh ya. Tak baru pergi tembok Pulau Kendi. Angin kuat ni. Benda-benda petang dia reda sikit bagus. Tengah hari tadi kuat. Ni nampak slow sikit daripada petang tu tengah hari tadi. Oh, risau tengok tengah hari tadi. Ambil udang. Okey. Jom kita nak gerak guys ke Pulau Kendi. Ya boleh. Tak ni dekat area kerja bersih ni ni. Ya auto. Ya, yang penting ikan buat naik dulu. Ya, simple. Adik, tak adik. Adik pergi depan adik, tak adik. Saya pergi depan dulu. Garap balik, saya balik lepas. Adik pegang adik rakam. Memang cerita aku dah main tu. Bawah tu. Mati tu. Mati ambil tu. Mati ambil sanduk mati. Mei, adik jangan pegang jatuh handphone balik dia. Main tali kan. Okey, seorang ambil. Alamak, aku nak balik nak akam. Ambil penyok. Jauh kuda. Besar kan jauh kuda ni, lagi kecil. Okey. Ya, player kita. Hari ni dia dapat bonet jauh kuda. Dah lihat buka. Saya wali yang kau. Tak payah tak sanggup terus sangat. Okey, sini. Adik angkat roh adik dulu. Ini, tak. Yang tu baru jauh kuda kita panggil dah. Ada jauh kuda ni pakai Apollo ni. Adik pipa Apollo kat situ. Okey, jangan masuk ni. Ada. Ada. Tak pakai uban. Aku nak tengok ikan bagi tengok mak. Dia jauh kuda pertama. First strike. Ya, ikan kunyit je. Cuci ikan kunyit je ni. Ikan kunyit kat ni. Ikan kunyit. Ikan kuning. Siapa dah dapat? Siapa dia player kita? Okey. Ada kerapu yang naik. Nanti ada sok. Sok masuk.
payahlah saut-saut dah dapat dah. Okay guys. So, Wah, tarik. Kan terus ya? Tak tutup terus betul. Benar balik. Oh, fight merah, fight. Oh. Fight merah ha. Fight. Oh, tali merah sangkut depan tu. Aduh. Tak apa, gulung ah. Tali sangkut pula. Kena bagi ikan. Oh merah, tali merah sangkut. Adik pegang ni. Oh merah tak bagi tengok tali. Dia lepas. Aduh, asyik baik. Tak terlepas. Sarungku dah. Kali kedua player kita dapat. Nice. Merah fight, tarik kat atas, dia tarik kat situ. Okey macam tu. Apa tunggu solat? Tunggu tepi depan tu kan. Tunggu. Okey. Memang berat tau, merah memang berat. Fight lah. Pam. Dia macam tu. Talang. Ho. Talang oh merah. Hari ni buat rekod Talang. Ya buat gambar sekali. gambar gua. Talang. Iya. Oh dia buntai. Ni gila dia besar ni. Nanti kau masak dia angkat tengok apa. Okey ni. Kena air mak tengok dah. Kena tadi. Buntai guys. Merah juga. Dia kena lagi. Kenapa? Tak ada Aduh, lepas tu. Tadi video belakang dia tak mau. Dia makan je. Tadi putih dah dia punya. Kena pusing bagi kejap lah. Tadi kau ikan. Kita nak buka dia baik tak? Dia mati dah. Mampus mana ada dah tu. Ni jelas je. Dia baik tak tu dah. Tekan pilih satu tu. Saya. Tak tahu begitu. Tengok guys, buntai 3 kilo. Gila guys, dia merah. Tapi kalau aku bagi kat orang Sabah, aku biasa bawa dia ambil tu. Orang Sabah kan. Dia tahu bersiang. Talang ni guys. Oh merah, Ming ada talang tu. Ming merah nanti kena talang. Oh, ikan talang. Dia player punya tau. Oh. Ya. Kena jam besar. Relax. Tak apa, jangan kemabut. Pam dia. Pam. Itu pusing. Dia tak payah ni. Relax lah. Pam. Okey, pusing. Macam tu je. Amat kena besar. Amat kena besar. Dia relax lah. Tak payah ni. Dia kalau ikan ni. Cantik tu. Okey, dah best lah tu. Okey, best. Okey, pam ya. Okey. Right, ikan apa guys? Oh merah kena kau. Tu sana pula double strike guys. Awi, standby. Talang. Okey, Omera pun kena. Besar amat talang. Talang besar. Omera sini. Okey, alhamdulillah. Omera pun kena. Adik, aku tak lepas ni lu. Sana. Aku nak cari. Sabar, gulung Omera, gulung. Amat merah 2 kilo Awalnya 1 kilo dah. Omera, fight. Jangan melepaskan. Tu, sana lagi satu. Tahu. Omera lompat sana tu. Buat Awi. Ambo umpan jangan mau masak ikan nak makan time ni lah ni. Pam. Syafia, tolong dia boleh ke Mira? Kalau boleh tak apa. Tak apa ya. Tak apa. Boleh ke Mira? Boleh. Pam yang tu je. Relax. Dia tak kelang kabut. Relax lah. Mira relax lah. Okey. Cantik mana boleh buat bulan ni lah. Okey, tak apa-apa lagi. Pam, tarik. Pam. Uish. Dia lompat guys. Boleh. Tak apa, pam. Kau tak boleh pam dia. Kau tak boleh pam. Jangan pusing. Pam. Saya mat Apa tu? Tak apa. Okey, pam. Pam ya. Okay. Tak apa. Pam dia. Pam, pusing. Okey, main sini. Allah, tak boleh. Pam dia boleh. Pam lagi. Pam yang menjatuh right dah.
Dia tarik kamera punya kau ni. Dia punya fight kamera. Set. Allahu Akbar, dapat. Okey. Aduh, penat aku tengok apa. Memang lah. Ikan net atas dia berkelepak. Tu, dia player kita ni. Alang. Kena merah, okey. Okey, merah terus main. Okey, main. Nak angkat ikan ni. Kita buka ni. Buka umat ni pula. Dia dah ikan tu. Angkat sikit mat ikan. Oh, ni ikan mat. Oh, sakut Safia. Ha, ikan duk lalu lah mas. Dah. Main, relax. Oh, misi karun kena pakai. Ini karun. Oh. Ni relax macam tu ya. Set. Ramai-ramai ya. Talang ni. Dia lompat tu dia. Memang jenis dia, pattern dia. Main ni. Oh, ambil kat sini betul tolak pisau. Tadi saya balik yang mat susah. Main. Ya wi. Angkat rod macam tu. Pacak rod ya. Tu. Okey. Pacak. Oh. Jangan. Oh, itu dia jatuh lah. Lepas bagi panci tu buka. Buka. Bagi dia turun. Buka panci tu. Aduh. Kat badan masa tarik lagi kena. Hang buka minyak tu. Aku buka Abi tak buka bagi longgang tu. Oh, sangkut kat tali, hang pergi lepas tali tu. Pergi tak ada bawah. Oh, Abi kena kali ikan ni. Angkat aku tengah mak satu. Tengah kat mak hang gitu. Nice. Oh, okey. Tu guys. Ada player lagi. Ayo, strike lagi guys. Datang strike. Jangan mau masa strike. Kalau awak dia gantung nak pada. Abi hampir buka macam tu. Pam merah pam dia baru pusing. Pusing. Pam baru pusing. Depan. Macam tu. Tu balik Pam lagi Pam pusing sikit pam. Macam tu dia merah. Pusing sikit pam Sana. Jom. Tak. Okay, hang jalan lah mesin. Dalang. Oh, relax lah. Dalang lah. Main feel dia. Nanti. Jangan tu bahaya tu tekuk lompat tu tekuk dia suka lucu. Oi, hang main tepi, angkat rod tu. Borang panjang sangat. Datuk kejut tekuk tu. Strike lagi. Cantik kan. Tadi baru nak ambil video. Mai. Ikan ni sedap ni. Tak kira try makan tengok. Okay, Maggi kita dah siap. Makan Maggi je malam ni. Nanti busuk nanti. Ya. Angkut. Takut tu. Angkut. Buka sikit. Ya, masuk tu. Okey. Okey, alhamdulillah. Yang ni besar. Ada dekat lah. Oh, jenah guys. Dua lebih ni. Ni hantar ikan ni kat satu ni.
Oh, tengok. Oh. Nice. Oh, ini gulai. Oh. Ini gulai. Sedap ni tengok. Ikan dicari. Ni dah cari naik. Naik ke darat. Saya weh. Dia duduk ada kat sini. Okay guys, Alhamdulillah guys, selesai trip kita hari ni. Cuma kita masa pergi tu angin, sebalik Alhamdulillah cuaca elok. Walaupun macam mana pun guys, okay Alhamdulillah hasil kita guys. Play kita hari ni, chicken bee. Okay, dia buka gamak sikit dik. Buka ni sikit. Dah buka dik. Buka lampu sikit. Dia guys. Okay guys, dia. Alhamdulillah dia jenahak ni dekat 2 kilo ni. 2 kilo. Tu, alam. Tu siapa dapat balik? Tu balik dapat merah tidur tadi. Oh, merah tidur. Okey guys. Rapu tadi mana merah ada rapu dekat besar. Okey guys. Alhamdulillah guys. Bagaimanapun kita hari ni okey. Okey guys, jangan lupa guys subscribe, share dan komen guys. Assalamualaikum. Itu sahaja perkongsian kami kali ini. Daripada pancing, travel, aktiviti keluarga sampailah ke ceramah agama yang bermanfaat. Kalau suka buat channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga tekan butang loceng tu supaya tak terlepas video terbaru dari kami.